Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan Az-Zahari bin Rusdi, I23106988. Hari ini kami akan menerangkan tentang tajuk blockchain dan mata wang kripto dari perspektif ekonomi Islam. Kat sini adalah pengenalan blockchain, mata wang kripto, prinsip ekonomi Islam, hukum mata wang kripto dari perspektif Islam, kebaikan dan keburukan dari sudut Islam, cadangan dan juga kesimpulan. Okey, kita masuk terus kepada pengenalan, di mana revolusi kripto ni adalah revolusi teknologi kewangan, di mana kalau dulu selalunya ada emas, perak dan juga wang ringgit lah. Tapi sekarang ni dah semakin maju, pakai blockchain dan juga kripto sahaja. Yang mana blockchain dan juga kripto ni dia dah digunakan secara meluas dah dekat dunia ni. Yang paling luas sekali adalah sudah tentulah Amerika, di mana kat situ adalah tempat utama dia. Kat situlah majunya Amerika tu. So kat sinilah yang kita nak membincangkan, adakah ia selari dengan prinsip Islam ni? Adakah dia patut syariah? Adakah hukum dia halal ke, harus ke, haram ke? So kita masuk terus pada apa itu blockchain. Teknologi menyimpan data secara terdesentralisasi, iaitu tak dikawal oleh satu pihak sahaja, tapi dikongsi dan dikawal oleh ramai orang dalam rangkaian. Data disimpan dalam bentuk blok, telus, selamat, sukar diubah. Kat sini kita susah sikit nak faham. Saya terangkan di mana kat sini kita bayangkan ada satu buku rekod kelas. Buku tu, rekod tu, semua orang ada dalam kelas tu. So semua orang ada salinan yang sama. Bila ada perubahan ke apa dekat perubahan dekat salinan tu, macam contoh markah ujian lah. Markah ujian dia 90. Semua orang kat situ akan setuju dengan 90. Semua akan jadi 90. Semua akan jadi 90. Tiba-tiba ada yang 99 macam tu. So dia jadi tak sah lah, dia jadi tak valid macam tu. So semua orang akan dapat tahu yang dia ni menipu, macam tu. So blockchain ni adalah satu bentuk teknologi yang betul lah, di mana semua ikut sekali kat situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf bin Muhammad Shah. Nombor metrik saya I23106911. Hari ini saya akan menerangkan tentang apakah itu wang kripto. Mata wang kripto adalah mata wang yang diciptakan berasaskan teknologi dan teknologi digital. Apa yang saya faham tentang wang kripto ni, dia berasal daripada teknologi yang sangat canggih, iaitu daripada internet sahaja. Dia berbeza dengan orang panggil wang kertas kita. Dia macam wang kertas kita, cuma dia dalam bentuk teknologi dalam internet. Faham? Menurut hukum mata wang kripto ini adalah harus daripada Majlis Fatwa Negeri Selangor. Dia ada sebab-sebabnya kenapa harus. Mungkin ada unsur gharar, unsur risk, iaitu ragu-ragulah tentang wang kripto ni. Dia ada unsur perjudian dan sebagainya lah. Nanti saya akan terangkan. Kita pergi kepada poin yang pertama, adalah mata wang kripto dan aset digital adalah termasuk dalam kategori harta kerana ia mempunyai sifat mutakawim. Apakah itu mutakawim? Mutakawim itu adalah dia mempunyai nilai. Maksudnya kira kita macam ada jual beli dekat dalam internet ni. Dia macam mutakawim ni mempunyai nilai, ada dia punya nilai lah dekat dalam kripto ni. Kita pergi pada poin yang kedua, adalah sistem kewangan ini tidak terkawal oleh mana-mana pihak. Maksudnya kat sini mata wang kripto ni dia tak ada
kawalan langsung daripada pihak berkuasa, yang daripada bank dia tak ada langsung. Tak ada siapa boleh kawal wang kripto ni, hanya kita je. Lepas tu dia ada satu buku besar, dalam orang panggil macam buku besar untuk create history wang kripto ni. Macam kita main wang kripto, transaksi dia yang dinamakan iaitu blockchain. Sebaliknya menggunakan kaedah kriptografi atau berasaskan kod dan boleh diakseskan. Macam biasa kalau kita kalau main dengan duit ni mesti ada kita punya kod ataupun password kita kalau nak login ke apa kan. Kita kena create lah kita punya account dan juga password yang susah sikit orang nak masuk, orang tahu. Faham tak? Macam tu lah. Dia lebih kurang macam magic. Sebab apa? Kripto yang paling famous ni adalah Bitcoin lah. Bitcoin yang macam kita pernah dengar dekat dalam Malaysia ni. Bitcoin lah paling famous, yang banyak orang main dekat Malaysia. Point yang ketiga adalah ia juga dikenali sebagai aset digital dan semakin mendapat perhatian global. Macam saya cakap tadi, dia berkembang pesat dekat seluruh dunia. Dan sekarang pun, bukan sekarang, saya rasa dah lama juga masuk kat Malaysia ni. Ramai orang main kripto ni. Dia main duit dalam internet, dan dilihat sebagai alternatif terbaik mata wang kepada mata wang konvensional. Okey, fungsi Bitcoin ni saya share sikit. Dia macam mana? Korang bayangkan korang ada wallet untuk Bitcoin ni kan. Lepas tu kawan-kawan ada juga wallet Bitcoin. Korang boleh bagi dia dan terima daripada dia juga Bitcoin tu. Kalau korang buat macam tu, dia akan direkodkan dalam transaksi, iaitu yang dinamakan blockchain. Blockchain ni memang dia macam saya cakap tadi, transaksi untuk dia macam buku 35 tu lah, tapi versi yang besar tapi dalam internet. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazman bin Muhammad Jamil. Nombor bateri I21205837. Jadi seperti kita bahaskan hari ini berkaitan dengan blockchain dan juga mata wang kripto dari perspektif ekonomi Islam dan juga prinsip ekonomi Islam. Jadi kita membahaskan berkaitan dengan prinsip ekonomi Islam untuk masuk ke bab ini. Seperti kita faham, secara asasnya ekonomi Islam itu adalah satu ilmu yang kita cuba mengkaji kegiatan perilaku manusia ataupun perbuatan manusia yang selaras ataupun selari dengan garis panduan agama Islam ataupun panduan syariat yang telah kita berikan ataupun telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendirilah di dalam Al-Quran, iaitu mempergunakan atau mengurus sumber asli untuk kebaikan diri serta kebaikan bersama dalam bentuk kebendaan dan juga kerohanian dalam mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti kita faham, ekonomi Islam ni adalah merupakan antara konteks dalam kita cuba untuk menyerahkan diri, adalah konteks dalam segala perbuatan kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah kita cuba untuk selarikan ekonomi Islam ini berlandaskan syarat-syarat yang telah disarankan atau telah diwujudkan di dalam, yang telah sedia ada di dalam Al-Quran, serta perkara yang halal haram yang berkaitan. Jadi sebenarnya ekonomi Islam juga adalah bukan fiqh muamalat ataupun ekonomi proses fiqh muamalat yang menggaris hukum terhadap proses tersebut, yang menggaris hukum terhadap proses ekonomi tersebut. Seterusnya kita cuba tampilkan 4 ciri-ciri ekonomi Islam. Yang pertama adalah antara ciri-ciri ekonomi Islam, yang pertama pastilah kita cuba untuk bawa kepada tauhid ataupun keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segala urusan ekonomi kita berpaksikan kepada akidah Islamiah, meyakinkan bahawa Allah adalah pemilik mutlak segala rezeki dan juga harta-harta di dunia ini. Yang kedua, antara ciri-ciri yang kita cuba tampilkan adalah berkaitan dengan halal dan haram, aktiviti segala ekonomi yang hanya dibenarkan jika tidak bertentangan dengan hukum syarak. Contohnya tidak melibatkan arak, tidak melibatkan riba, judi dan juga barang-barang yang haram yang telah kita garis pandukan.
Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan maslahah ataupun kebaikan umum. Jadi cerita tersebut adalah untuk bertujuan kita utamakan sistem untuk kita menjaga kepentingan masyarakat dan memastikan kesejahteraan hidup semua pihak. Jadi ini adalah masalah sebagai contoh maslahah yang kita cuba tampilkan berkaitan contoh kita ada berkaitan contoh jual beli, kita berada di Kedah dan juga kita punya penjual berada di Selangor. Jadi kita ada berkaitan dengan membeli barang yang perlu berdasar menggunakan kaedah online. Jadi berkaitan ada masalah yang dapat kita ada masalah yang dapat kita detect. Jadi untuk kebaikan umum itu untuk kebaikan umum ataupun untuk memudahkan segala urusannya adalah kita membenarkan berlandaskan akad yang sedia ada lah. Dan juga berkaitan keadilan contoh dia punya huraian adalah ekonomi Islam menolak segala bentuk penindasan dan ketidakseimbangan yang memastikan hak individu yang masyarakat terpelihara dan masyarakat terpelihara. Jadi di sini seperti yang kita cakapkan di awal tadi adalah contoh berkaitan dengan arak, riba, judi dan sebagainya itu segala benda yang tidak membawa kepada keadilan ataupun benda yang memberikan penindasan terhadap sama ada pembeli atau penjual ataupun berkaitan dengan ataupun akan memberi kesan kepada orang-orang lain juga, itu juga salah satu konteks keadilan yang kita cuba tegakkan. Seterusnya adalah berkaitan dengan prinsip-prinsip utama dalam ekonomi Islam. Kita ada beberapa prinsip yang kita garis pandukan. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 6. Kita ada 6 prinsip, iaitu yang pertama adalah riba. Jadi Islam sendiri mengharamkan kaedah riba kerana seperti kita faham, seperti kita tahu, iaitu riba ni satu proses ataupun satu kesan satu perkara yang akan memberi kesan yang tidak baik pada sebelah pihak yang lain. Contoh ini adalah menindas juga menambah beban kepada pihak yang berkaitan. Seperti urusan pinjaman atau pelaburan haruslah berasaskan keuntungan yang sah, bukan faedah yang tetap. Seperti yang kita sudah maklum sebelum ini, contoh dalam kaedah pembelian kereta dan sebagainya. Jadi seterusnya adalah prinsip-prinsip prinsip kedua adalah gharar dan juga maisir. Gharar bermaksud ketidaktentuan atau spekulasi berlebihan, manakala maisir iaitu adalah judi. Dan juga kedua-dua ini adalah satu perkara yang dilarang kerana boleh membawa kepada kerugian dan yang tidak ada terhadap ekonomi sedia ada. Seterusnya adalah berkaitan dengan zakat. Prinsip seterusnya adalah zakat dan juga sedekah. Sistem zakat dan sedekah ini adalah untuk menggalakkan pembahagian kekayaan melalui kewajipan zakat dan juga galakkan sedekah. Ini kita bantu untuk mengurangkan jurang kaya dan miskin dan juga serta menokong kebajikan masyarakat. Seperti yang kita faham, seperti yang kita lihat baru-baru ini, sebagai contoh saya tampilkan adalah Dato' Ali Shukri yang merupakan antara penyumbang zakat terbesar di negeri Selangor. Jadi dia cuba untuk menyeimbangkan, tujuannya adalah kita cuba untuk menyeimbangkan jurang di antara orang kaya dan juga orang miskin supaya kita tidak terlalu meninggi dan juga kita dapat melihat orang bawah tu juga tidak terlalu merendah. Jadi di situ kita cuba tampilkan adalah sifat kesamarataan. Walaupun kita tahu hak kekayaan itu diusahakan oleh seorang, tapi itu yang juga dapat dikongsikan ataupun dapat disedekahkan bersama orang-orang yang memerlukan. Jadi sebab itulah kita cuba untuk mengurangkan jurang kaya dan juga miskin, serta kita cuba untuk menokong terhadap kebajikan masyarakat sedia ada. Kemudian adalah pemilikan harta yang terhad. Islam kita iktiraf pemilikan individu, tetapi dalam masa yang sama kita juga menekankan bahawa harta adalah amanah dan juga amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala apa yang kita dapat di dunia ini dari bentuk kekayaan, hasil kekayaan kita ada dekat dunia ini, hanya semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perlu dimanfaatkan untuk kebaikan bersama. Terkait juga dengan konsep sedekah dan juga zakat tadi. Seterusnya adalah berkaitan dengan takaful. Seperti takaful tadi, berkaitan dengan insurans. Konsep takaful kita memperlihatkan semangat saling bantu-membantu dalam kita cuba untuk kawal risiko kewangan. Sebab kita faham, sebagai contoh ketika kita mengalami sakit dan bila kos berkaitan dengan perubatan adalah sangat tinggi, jadi kita semua orang mampu untuk membayar ataupun membuat transaksi dalam membantu dalam menyelesaikan masalah kewangan yang berkaitan dengan kesihatan.
Jadi wujudnya takaful. Jadi konsep takaful ni adalah untuk melihatkan semangat saling membantu dalam menangani risiko kewangan, tujuan utama. Dan juga ia menggantikan insurans konvensional yang mengandungi unsur riba dan juga gharar seperti kita faham tadi. Dan seterusnya adalah keuntungan yang dibolehkan tapi beretika. Dalam perniagaan, keuntungan dibenarkan selagi ia diperoleh secara halal dan juga adil. Jadi penipuan ataupun monopoli dan juga eksploitasi pelanggan adalah dilarang. Sebagai contoh, baru-baru ini di beberapa negeri, terutamanya negeri-negeri yang berkaitan, kita cuba bangkitkan isu tentang berkaitan telur ayam ataupun berkaitan dengan beras tempatan. Jadi itu juga sentiasa dipermainkan, walaupun kita telah meletakkan harga beras itu berada di harga ceiling, akan tetapi barang-barang tersebut berada mempunyai harga ceiling, akan tetapi pada satu fasa tu masih ada beberapa pihak yang cuba monopoli untuk tidak mengeluarkan dan juga menahan barang-barang tersebut belum dikeluarkan, supaya bila pada masa akan datang mereka dapat menjualkan dengan lebih laku dan juga meletakkan dengan harga yang lebih tinggi. Jadi mahu tidak mahu pembeli terpaksa membeli. Jadi situlah kita tak nak keuntungan yang berlaku itu akan mengesankan kepada orang-orang yang tidak mampu. Jadi kerana itulah dalam perniagaan, keuntungan dibenarkan selagi dia peroleh secara halal dan adil. Penipuan, monopoli dan eksploitasi pelanggan adalah dilarang. Kita tak nak benda-benda ini berlaku. Mungkin itu sahaja daripada saya, dan seterusnya akan disampaikan oleh sahabat saya terusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Mirza Syakir bin Mataib. Nombor matrik saya I23106951. I23106951. Okey, dekat sini saya nak membentangkan tentang hukum mata wang kripto menurut perspektif syariah. Seperti mana kita tengok kat bawah tu, yang ada kat bawah tu adalah pengenalan. Mata wang kripto ni adalah ada pelbagai jenis seperti Bitcoin, Ethereum dan lain-lain lah, macam yang ada pada zaman sekarang lah. Kan ramai kita tengok dekat ada AI semua tu kan. So benda ni adalah satu aset digital yang beroperasi secara macam saham lah orang panggil, tanpa kawalan bank ataupun pusat. Hukum penggunaannya dalam Islam bergantung kepada beberapa ciri seperti tujuan penggunaannya untuk apa, serta pematuhan kepada prinsip syariah, seperti elak riba iaitu faedah yang tidak halal, elak gharar iaitu ketidakpastian atau spekulasi yang melampau. Yang ketiga ialah elak masyir iaitu judi ataupun pertaruhan. Okey, yang pertama seperti kita tengok dekat bawah tu adalah Fatwa Majma' Fiqh Islami OIC. Tidak mengikut pernyataan daripada mereka, iaitu tidak diharamkan secara mutlak, tetapi perlu dinilai berdasarkan syarat. Seperti apa? Memenuhi fungsi sebagai mata wang iaitu medium pertukaran dan penyimpanan nilai. Yang kedua, mempunyai nilai intrinsikik iaitu dan diterima umum. Yang ketiga, tidak mendatangkan mudarat. Sebagai contoh, digunakan untuk aktiviti haram. Sebagai contoh aplikasi yang saya cakap ini adalah jika kripto digunakan untuk urus niaga halal, maka dan bebas spekulasi, ia mungkin diharuskan. Yang kedua, kita tengok dekat situs pandangan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia. Dekat sini mereka boleh dianggap sebagai aset digital, bukan mata wang yang sah seperti RM ataupun dolar ataupun yang lain-lain lah. Sah jika urus niaga jelas, iaitu ada harga, iaitu ada barang yang diketahui. Macam kita boleh tengok lah, tidak melibatkan spekulasi ataupun judi, tidak digunakan untuk aktiviti haram, contohnya pencucian wang, untuk buat kasino ke apa kan. Sebagai contoh, apa yang saya cakap ni adalah membeli kripto sebagai pelaburan jangka panjang, macam emas ke, macam yang boleh bawa ke 23 tahun ke 23 tahun, lama sangat, 10 tahun ke 5 tahun ke, dengan niat yang baik. Pandangan pertama, yang ketiga pula, pandangan ulama, iaitu pendapat satu harus jika memenuhi syarat mata wang Islam stabil dan diterima umum, digunakan untuk transaksi yang sah, iaitu pembelian di platform yang halal. Yang kedua, ada yang berpendapat haram jika tinggi nilai turun naik melampau, yang dianggap sat naik, sat turun, sat junam, sat naik, itulah digunakan untuk spekulasi, contoh trending, macam forex lah, harian seperti judi. Contoh, isu Bitcoin sering dianggap tidak stabil. Kenapa? Kerana dia asyik naik, kerana dia asyik turun, tiba-tiba naik sampai 100,000, kadang-kadang turun sampai 50,000. Jadi sebagai ulama mengatakan tidak sesuai sebagai mata wang.
Okey, itu saja bahagian saya. Terima kasih. Okey. Kita pergi kepada kebaikan dan keburukan dari sudut Islam pasal kripto ni. Kita tengok dulu, jika sesuatu yang besar ganjarannya tetapi dilakukan dengan niat yang tidak baik, berkemungkinan perkara itu dijatuhkan dengan hukum haram. Benda tu, maksudnya perkara tu jadi haram disebabkan salah gunaan. Dia buat judi macam tu lah, berkurang contohnya. Okay, kita pergi pada kebaikan dari sudut Islam. Yang pertama, tidak ada unsur riba. Kebanyakan daripada pandangan ulama berkata tiada unsur riba kerana kripto ni macam Bitcoin. Kripto kan macam Bitcoin. Dia bukan hasil daripada pinjaman atau hutang. Ia dibeli dan dijual macam aset. Macam beli emas atau saham kan. Jadi kalau orang beli kripto pada harga tertentu dan jual pada harga lain, itu bukan riba, tapi jual beli biasa. Itu dinamakan adalah buy. Bukan buy. Yang kedua adalah kebebasan kewangan atau tidak dikawal penuh oleh bank. Macam yang saya cakap tadi, bebas lah kau nak beli apa, nak beli berapa-berapa pun kan. Dia tak ada limit, faham tak? Asal kau ada modal, kau jalan. Tidak dikawal penuh oleh bank. Kita main kripto ni, bank tak ada kawal kita apa pun. Yang cuma kita ada transaksi yang besar. Yang blockchain kan digunakan untuk mencatat transaksi kita dalam kita main kripto, Bitcoin semua ni. Yang ketiga adalah transaksi yang sah sahaja yang direkod dalam blockchain. Kalau macam transaksi yang scam, tak sah. Kira tak deal lah. Yang terakhir sekali adalah boleh digunakan dengan tujuan yang baik. Okey, kita pergi kepada keburukan dalam sudut Islam. Yang pertama, unsur gharar menjadikan ia ketidakstabilan. Inilah keburukannya. Mempunyai unsur gharar. Unsur gharar tu apa? Unsur gharar ni adalah unsur perjudian. Mana-mana player kripto tu janganlah salah guna ni kan. Benda ni boleh buat kaya, tapi dah kau buat main judi, jadi haram lah. Yang kedua adalah boleh digunakan untuk tujuan yang haram. Yang ketiga, berlaku banyak penipuan atau penipuan, skamer dan skim cepat kaya. Benda ni biasa lah zaman sekarang kan. Lagi main kripto, main online kan. Kita kena call bank pun, sebenarnya tu bukan bank, itu skamer. Pergi kalau main saham online macam ni kan, kripto, Bitcoin, memang banyak penipuan atau skamer. So hati-hatilah. Yang terakhir sekali adalah tiada nilai intrinsic sebagai pandangan ulama, sebahagian pandangan ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nizamuddin, Member of Malaysia, Metrik I23106938. Saya akan meneruskan pembintangan sambungan daripada sahabat saya tadi. Kita pergi kepada cadangan. Yang pertama, pematuhan syariah. Pematuhan syariah, mata wang kripto harus bebas daripada unsur riba, gharar, ketidakkepastian berlebihan, dan masyir iaitu judi. Ia juga perlu memiliki nilai yang stabil, biasanya melalui sokongan aset nyata atau kawalan oleh kerajaan supaya sesuai dengan konsep wang Islam yang sah dan berfungsi sebagai pertukaran dan pengukur nilai yang bagus lah. Seterusnya, yang kedua, transparansi blockchain. Teknologi blockchain sesuai untuk urusan kewangan urusan kewangan Islam seperti zakat, wakaf, kerana sifatnya yang tulus, sukar dimanipulasi oleh orang dan membolehkan rekod transaksi yang kekal dan boleh diaudit oleh semua pihak terlibat. Ini meningkatkan keberkesanan dan ketulusan dalam pengurusan dana wakaf dan zakat. Seterusnya, stabilkan nilai
kripto jenis. Kripto yang disandarkan kepada aset nyata lebih sesuai dengan konsep wang Islam berbanding kripto yang nilainya tidak stabil seperti Bitcoin. Stablecoin membantu memastikan nilai mata wang yang tidak meruap dan lebih boleh dipercayai sebagai medium pertukaran. Seterusnya, penerimaan sosial. Pendidikan dan kesedaran umum sangat diperlukan untuk memastikan penggunaan kripto yang patuh syariah dapat diterima secara meluas dan mengelakkan risiko spekulasi yang boleh membawa kepada unsur gharar dan masyir. Gharar tu ni lah, gharar ketidakpastian berlebihan dan masyir iaitu judi. Akhir sekali, inovasi kewangan. Blockchain berpotensi merevolusikan pembangunan Islam melalui penggunaan smart contract yang boleh transaksi tanpa unsur riba serta sistem pembayaran yang lebih cekap dan tulus. Ini dapat memperkukuh kewangan sosial. Kesimpulan, blockchain dan mata wang kripto berpotensi menjadi alat kewangan Islam jika memenuhi prinsip maqasid syariah, dikawal kerajaan dan mengelak unsur spekulatif. Namun ketidakstabilan nilai dan ketiadaan aset pada kebanyakan kripto masih menjadi halangan utama. Teknologi blockchain ni dan mata wang kripto yang mematuhi syariah menawarkan peluang besar untuk memperbaiki sistem kewangan Islam dari segi ketulusan, keberkesanan dan inovasi, dengan syarat ia menghindari unsur-unsur haram dan dikawal rapi oleh pemerintah Islam. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.